Ustaz, ada orang Ustaz buat kat kami macam-macam Ustaz. Buat kat kami macam-macam. Kami sampai tahap Ustaz tak tahan dah Ustaz. Tengok muka dia kami sakit Ustaz. Kami tak buat apa kat dia, kami tak kacau hidup dia pun, dia duk kacau hidup kami Ustaz. Okey, lo nak buat macam mana Ustaz? Jawapan dia mudah ya. Nombor satu, maafkan dia. Tu nombor satu dulu. Maafkan dia. Tak apa, ya Allah, apa dia buat kat aku maaf. Dah. Jangan simpan lama-lama, jangan duk jadi dendam. Dah, aku maaf. Yang kedua Ustaz, buat tak tahu dia. Dah. Buat tak tahu ni dengan maksud tak payah pergi jumpa dia. Tapi jangan marah. Jangan marah dia. Marah dah, tak marah dah maaf. Lepas tu tak payah jumpa, tak apa. Sebab apa Ustaz? Kalau jumpa lagi teringat dia main sedih Ustaz. Kalau jumpa lagi teringat dia main baliklah hati Ustaz. Tu saya jumpa. Dah Ustaz, saya bukan tak mau jumpa. Kalau jumpa Ustaz, tengok muka dia main balik, dia main dia rasa tak syok Ustaz. Tak payah jumpa. Lepas tu urus hidup kita macam biasa sudah. Tapi jangan duduk di rumah duk pergi kutuk dia kat belakang. Duduk dengan orang-orang ni duk cerita buruk dia dah. Tutup mulut, dah maaf, selesai, tak payah jumpa, selesai. Hati tak sakit. Boleh ke Ustaz? Kita ambil sedikit pengajaran daripada peristiwa Nabi SAW dengan Sayyidina Wahsy. Dengan Wahsy tu, Nabi SAW marah ke dekat Wahsy? Tak marah dah. Cuma Nabi SAW bagi tahu pada Wahsy, Nabi bukan marah, tapi Nabi tak boleh tengok Wahsy. Sebab apa? Kalau tengok teringat kat Sayyidina Hamzah. Kalau tengok teringat, bisa sedih dulu. Jadi bila tak nampak tak teringat, nampak teringat. Dah tu saya tengok. Senang lah. Hidup dia susah mana je. Boleh faham tu noh? Lepas ni kalau ibu-ibu yang ada di sini, kalau berkeli dengan siapa-siapa, bukan kita berkeli, orang berkeli dengan kita. Saya tahu yang main mengaji ni dia tak berkeli dengan orang berkeli dengan kita. Kalau dah main tahap macam tu, tak boleh buat apa dah Ustaz. Maaf dulu. Nombor satu, maaf. Bila maaf, dia jangan sembang buruk dah tentang orang tu. Jangan cerita buruk dah pasal tu. Terus duduk cerita buruk-buruk orang kau tu. Dia tutup buku. Lepas tu kalau tak mau jumpa, tak jumpa.